Harga emas lepas raya, masa yang sesuai untuk beli ataupun untuk kita jual emas. Tuan-puan, pernah tak rasa menyesal sebab terlepas peluang untuk membeli emas dengan harga yang lebih murah? Ataupun tuan-puan menyesal jual emas kerana terlalu awal? Kerana apa tuan-puan? Lepas tu harga terus naik. Lepas raya ni ramai orang akan gelabah tuan-puan. Kita akan lihat. Jadi tuan-puan, nak beli emas sekarang ke? Nak jual emas ke? Ataupun nak tunggu lagi? Hari ini saya nak bongkarkan analisis trend harga emas lepas musim perayaan tuan-puan. So tuan-puan jangan skip sebab apa? Saya ada tips penting untuk anda. Tuan-puan, kalau kita tengok trend harga emas setiap tahun, ada satu corak yang menarik sering berulang. Biasanya harga emas akan naik menjelang musim perayaan, seperti perayaan Aidilfitri, disebabkan oleh permintaan yang tinggi. Ketika itu tuan-puan, ramai yang beli barang kemas untuk dihadiahkan kepada isteri, dan ada juga yang buat simpanan untuk pelaburan jangka masa panjang. Tetapi tuan-puan, lepas raya, situasi ini jadi berbeza tuan-puan. Banyak orang mula menjual emas untuk dapatkan wang tunai, untuk bayar hutang ataupun untuk tampung kos perbelanjaan lepas raya. Jadi, apakah kesannya tuan-puan? Kadang-kadang harga emas boleh alami sedikit penurunan dalam tempoh masa singkat. Ini akibat daripada lebihan penawaran emas di pasaran. Berdasarkan data beberapa tahun lepas tuan-puan, iaitu tahun 2019 dan 2020, harga emas turun sedikit dalam beberapa bulan pertama selepas raya, sebelum kembali menaik pada tahun 2021 dan 2022. Harga emas agak stabil selepas raya, tapi naik menjelang pertengahan tahun 2023. Seterusnya tuan-puan, harga emas global terus melonjak ke paras yang lebih tertinggi disebabkan ketidaktentuan ekonomi dan politik. Jadi, apakah maksudnya tuan-puan? Walaupun ada kemungkinan harga emas ini turun selepas raya, tetapi dalam jangka masa panjang, harga emas ini cenderung untuk terus menaik. Ini dipengaruhi oleh faktor seperti inflasi dan kadar faedah dan permintaan global. Jadi, bila masa yang sesuai untuk kita beli atau jual emas selepas raya? Ini tips penting yang anda kena tahu. Yang pertama, nak beli emas. Jika harga emas turun selepas raya, maka tuan-puan ambil peluang untuk beli lebih banyak. Tetapi tuan-puan, jangan tunggu terlalu lama. Sebab apa tuan-puan? Harga emas boleh naik bila permintaan kembali stabil. Kedua, tuan-puan boleh gunakan teknik DCA, iaitu Dollar Cost Averaging, yang mana tuan-puan beli emas secara konsisten setiap bulan untuk tuan-puan elakkan kesilapan timing nak jual emas. Jika tuan-puan memerlukan tunai yang segera tuan-puan, jual ikut keperluan sahaja. Tuan-puan, janganlah jual semua emas tuan-puan. Kalau emas anda jenis item rare ataupun premium, tunggulah masa yang sesuai. Sebab apa tuan-puan? Harganya mungkin lebih tinggi berbanding harga pasaran. Tuan-puan, anda boleh perhatikan trend global. Jika harga emas di dunia dijangka naik kerana krisis ekonomi ataupun kelemahan mata wang, lebih baik tuan-puan simpan dahulu. Kesimpulannya tuan-puan, harga emas lepas raya ada potensi untuk turun sekejap. Sebab apa tuan-puan? Sebab ketika itu ramai orang menjual emas. Tetapi tuan-puan, dalam jangka masa panjang, emas tetap aset yang bernilai. Kalau anda serius nak jadikan emas ini sebagai simpanan ataupun pelaburan jangka masa panjang, jangan hanya tengok harga harian. Tetapi tuan-puan, fokuslah kepada strategi yang betul tuan-puan. Tuan-puan, komen di bawah, adakah anda tim tunggu harga emas turun baru beli ataupun tim beli je sekarang? Jangan fikir banyak.
Saya nak tahu tuan-puan pendapat anda. Jangan lupa follow saya untuk anda dapatkan lebih banyak tips tentang emas dan kewangan.